Aku punya first job kerja dengan mak aku. Masa tu mak aku paksa aku jadi cashier. Ni pula kerja first aku lepas habis SSPM. Aku pula introvert, jenis tak mau cakap dengan orang. Tapi mak aku paksa juga sebab mak aku kata aku kena belajar. Belajar macam mana nak deal dengan customer, belajar macam mana nak bercakap dengan orang, macam mana nak ambil order, belajar macam mana nak deal dengan customer yang kurang menyenangkan. Kena banyak sabar tau. And siapa-siapa yang pernah kerja F&B, hampa mesti faham apa yang aku cakap ni. Macam mana kita kena senyum bila dah penat gila. Time tu lah pula dapat customer yang mencabar kesabaran. Tapi itulah, masa tu aku tak faham, aku belum faham lagi apa yang mak aku cuba sampaikan. Tapi sekarang ni baru aku faham lah yang actually pengalaman ni penting, especially bila dealing dalam business F&B, food and beverage business ni. Dia bukan pasal produk semata-mata, pasal orang juga. Sebab customer kita manusia, and lain manusia, lain ragam. And benda ni dia tak terlibat dalam dunia F&B saja. Macam mana aku dalam industri fitness, aku dalam industri oil and gas. Kita semua kena deal dengan manusia. So itulah, aku rasa kalau mak aku tak paksa aku jadi cashier, cakap dengan orang, aku rasa aku tak belajar benda-benda macam ni.